guys, so welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni kita akan ke Penang. So right now pukul 9.52. So sepatutnya aku akan gerak pukul 9, tapi delay sebab ada tadi register cost, UiTM apa semua benda. Kita pun tak settle lagi tau. But it's okay, kita akan jalan-jalan je dulu. And aku seorang-seorang hari ni, so let's go. Harapnya tak jam lah sebab sekarang 5 Syawal. So tak tahulah ramai orang dah start kerja ke tak. So sekarang kita dah sampai dekat Kapitan Perda, which is memang depan ni je. Tu lagi tandoori biryani. Okay, aku just makan nasi dengan ayam je. Dia total RM17.5. Actually murah. Maybe kita akan pergi ke pulau, tapi pulau panas. Hai guys, so sekarang kita akan ke IKEA. Aku tak tahu nak ke mana. So nak ke IKEA tu pun agak jauh, dalam 39 minit. Sikit je. Hi guys, so sekarang aku tadi pergi ambil barang, which is aku beli katil and tilam dekat satu seller lah. I mean aku beli dekat Carousell punya app. So sekarang kita nak jalan-jalan ya. Kita akan ke bahagian pulau. Right now we are at Haha Gelato. Dekat pictures sebab dia banyak. Korang tak nampak dah nanti ni. Ya. Aku akan ke Cookies Crumb and then akan ke Any Jetty sebab sekarang pun dah pukul 5 lebih. Lepas tu akan ke masjid. Last masjid Hamid. Sebab masjid tu cantik kan, so kita akan pergi lah. Sebab sekarang aku tak nak rushing. Bismillah. Kan aku dah sampai. Aku park dekat parking bayar. Selai sejam RM3. Nampak tak? Sebab tak ada parking. But it's okay, kedai di sebelah ni je. Yeah. Bagi bot rough six lah. Pistachio kunafa satu. Boleh lah macam. Bagi yang ni satu. Strawberry cheesecake satu. White chocolate. Red velvet kot. You already buy? Okay. Sekejap lagi kita review. Box of 6. So total RM68.90. So basically 69 lah dalam box ni. So aku akan kongsi with my family lah. Settle. Oh sangat laju lah sebab tadi macam tak ada yang nak beratur lama-lama pun. Sambung. So aku parking agak jauh dan aku dah tukar baju dah. Dah sampai. Yeay, jetty. Ni je. Aku perlu berani. Lepas okay, aku ada beli kain batik. So
straight je.的头跟你这个头，你看看到吗？上面有海水，上面帮我拍一个海水。来，你把包给他。对。看呐，噔噔噔，你慢点，别打到人。Nak ke mana right now? Aku rasa sangat worst aku keluar hari ni. Aku all out lah jalan-jalan seorang-seorang. Sebab dia rasa macam bila lagi aku nak keluar kan macam tu. Yelah sebab lepas ni aku nak masuk uni lagi. Tak nampak sangat tapi tengok guys, cantik guys. Sangat cantik tau. Tempatnya. Sekarang pukul 7.21 guys. Tak ada apa sangat. Parking pun agak terhad. Sebab masjid ni besar. Ya, parking dia tak banyak sangat. Parking motor tapi cantik lah sebab dia baru kan. So yeah, let's go. Pantai ni adalah a few people, cuma tak ramai sangat. Enjoy the view. This picture was so cantik, okay. Aku nak post yang ni. Let's go, balik. Maybe aku akan singgah jadi nak pergi beli jeruk padi. So maybe aku tak record pun sekarang. Nak search kat mana yang paling terdekat. So yeah, kita akan update balik, okay guys. Sebab aku kena tutup lampu ni, nanti kan memang gelap. Kalau aku record sambil drive macam ni, korang pun tak nak tengok, okay. Sampai guys depan ni. Wow. Oh, harga dia beza-beza. Dah balik. Let's go guys. Thank you doh orang ni. Di sini halo. Betul ni orang ni tak buat. Dia. Okay, Assalamualaikum geng. Hari ni bersama dengan Faiz Farhan. Dia datang Penang seorang-seorang je tak beritahu aku. So kita akan balik ke Ipoh 11-19. Macam dia kau macam menjadi videografer aku je. Aku boleh bagi 10/10. 10/10. Kita end video kat sini Okay. Bye guys. Kita sambung next vlog. Salam.